Test 1, 2, 3, 1, 2, 3 guys. Selamat petang guys. Okey, hari Ahad sekarang ni, bukan hari cuti. Ni cuti hujung minggu saja, bukan public holiday, bukan apa. Tapi weekend sajalah cuti kan. Tapi kau tengok kereta bapak banyak siut. Bapak gila banyak. Apa pasal ni? Apa pasal? Oh, susah lah untuk diperkatakan. Memang setiap hujung minggu macam ni lah dia punya busy dia. Okay, so sekarang pukul 5 minit petang. So kita on the way menghala ke Melaka sekarang ni, balik hujung minggu. Nanti minggu depan kita ada trip dengan keluarga, jalan-jalan ke Melaka. And then untuk bulan 8 kita tak ada ride. Mungkin tak ada ride, mungkin lah. Plan dia macam tu, macam tak ada ride. Tapi tak tahu lah, last minute sometimes tiba-tiba berubah plan kan. Tengoklah macam mana. So motor ni nanti besok aku akan tukar tayar depan. Kita akan tukar tayar brand Swallow, InsyaAllah dekat Suntat besok pagi. Besok gaji, so kita tukar tayar lah. Semalam kita balik pada Melaka ke Mersing, hujan. So kamera ada problem sikit. So yang ni dah okey dah, harapnya suara dia lah. One, two, three. Alright guys, so berada di lokasi mana ke arah Keruang tadi. Tadi berambat dengan satu LC V1. Aku punya kejar tak kejar. Tak sampai lagi. Alas sekali aku peras sikit sampai naik 1-2 baru dapat. Aku ingat lah motor apa yang laju sangat ke depan tu. Cina muda, pakai topi pendek lagi. Rupanya LC V1. Oh, LC V1 ni memang laju sebenarnya. Dia kata orang dia tak ada cut off. Tak tahu betul ke tak. Dapatlah juga aku potong tadi. Tapi agak laju jugalah. Aku sebenarnya lebih prefer santai. Tapi tak kenapa lah petang ni dia jadi naik share pula. Sebab aku nak tengok motor apa tu kan. Ada budak Cina muda bawa. Rupanya LC V1. Okay, dia teruskan perjalanan kita guys. Sekarang rasanya dah pukul 6.30 dah ni. Berada di Keruang sekarang ni, keterlewatan daripada biasa. Sebab kita gerak dalam lebih kurang 5 lebih. Biasalah kan, hari-hari hujung-hujung minggu ni balik lambat-lambat sikit lah. Habis ke apa, nak luangkan masa bersama anak-anak. Okay, teruskan perjalanan kita minggu ni. Tak balik ke, ada balik lah, balik ke Mersing. Tapi kita bawa family balik ke Melaka lah, jalan-jalan kat Melaka. Untuk bulan 8 ni macam tak ada ride apa lah. Mungkin pun kalau ada ride pun katanya plan nak ride pergi Kelantan. Tapi tak tahulah, bajet macam tak ada sangat. Tengoklah macam mana. Ada rezeki ada lah. Okay, so LC V1 dekat belakang sekarang ni. Ni motor dia yang tadi aku perambat. Dia tak ada laju sangat. Sebab aku tengok motor aku ni macam susah betul lah nak kejar ke. Aku ingat lah motor Wave ke apa kan. Sekarang tengok, ni dia LC V1. Budak muda pakai tu pendek je. Daripada Kahang tadi. Laju juga dia bawa kan. Aku lah motor ni tak laju lah. Aduh, asal lah. Aku pun tak tahu lah. Mungkin aku tak berani nak perah habis ke apa ke. Sprocket sebenarnya dah tukar lah ni. Dia dah tukar saiz. Tapi dia lebih kepada long distance. Maksudnya long, bukan long lah. Maksudnya spek highway lah. Macam nak laju ke atas highway kan. Untuk jalan yang lurus. Tengok kata macam tu lah. Tapi tak tahulah, nanti aku tukar balik yang standard lah. Tapi apa-apa pun besok nak tukar tayar dulu. Ok, kita sambung kalau ada benda yang menarik di depan. Alright, Test 1, 2, 3. Berada di Hospital Pantai Keros sekarang ni. Kita nak tengok sikit kita punya jentera kita Y16ZR yang dah lama tak basuh ni. Sejak balik daripada bulan 2 rasanya, tak basuh lagi. Tengok tayar kita. Oh, licin guys. Apa licin. Oh ya Allah. Hai, dah kena tukar lah ini. Kita baru saja balik ni 6.30. 5.30. Balik lambat sikit. Tengok tayar kita. Wah, dia licin tu. Macam mana nak tahu tayar korang ni kena tukar? Dia ada satu tanda ni kat sini. Dia dah satu aras. Maknanya dah kena tukar dah. Memang kena tukar. Sikit jam lagi boleh pecah. Ok, jom kita ke Suntat untuk tukar tayar. Sambung selepas ni. Ok, so kita tukar tayar Swallow 9080. Tayar Swallow. Aku dah pakai tayar ni, bawa ke part tayar untuk tayar belakang. Sekarang kita tukar tayar depan pula 9080. Saya dia 9080 17. Itu kenapa tayar nampak besar.
Depan mata aku je kot. Nampak besar. Harga dia berapa ni? 1 lebih kot. Swallow tayar daripada Indonesia. Aku dekat di Sin Suntat sekarang ni. Ya, kita tukar tayar kita sekarang. Okay, alright. Kita pakai tayar Swallow 90-80 17 inci. Alright, so kita akan pakai ni untuk beberapa bulan yang akan datang. Motor aku ni yang belakang ni, tayar belakang pakai Swallow sejak daripada bulan 2 itu masa aku pergi Pattaya aku pakai tayar ni. Sekarang dah dekat almost 2 sekarang bulan 7, 8, 6 bulan. Ya, akhirnya sampai ke okay. Tayar depan pula sekarang Swallow. Dah sampai dekat tempat sangkar kita. Ok, so ini dia tayar Swallow. Tayar Swallow, apa nama kodnya aku tak tahulah. Tapi dia tayar Swallow. Aku dah pakai dia ni dekat tayar belakang. Ini daripada bulan 2 hari tu pergi ke Pattaya. Still lagi ok. Alright, dia punya ni pun ada sikit lah. Tinggal beberapa inci lagi untuk beberapa cm lagi tu sampai lebar, tapi still dia punya bunga ada lagi. Okay, so tayar depan aku dah pakai Swallow ni. Tayar VF aku pula ni pun dah pakai Swallow juga. Swallow. Okay, cuma tayar belakang kita belum tukar lagi. Sama juga dengan Benelli pun aku pakai tayar Swallow dah. Cuma ni dah melekas sikit. Kena jaga angin tayar lah. Nanti kena isi angin tayar apa semua tu. Kalau tak dia akan merekah. Agak membahaya juga sebenarnya. So tiga-tiga motor aku ni dah pakai Swallow. Cuma dia belum lengkap. Depan belakang. Ni baru depan. Yang tu depan belakang dah. Yang ni nanti kita akan tukar tayar belakang Swallow juga. So habislah legasi Corsa Cross S. Lepas ni kita pakai tayar biasa je. Maksudnya tayar yang bukan jenis Adventure Touring. So ni depan belakang dah tayar Swallow. Alright, ini ada sikit lagi. Mungkin within a few months atau next year nanti baru tukar baru kot. Tayar Swallow agak murah. Tadi harga depan tayar dalam RM135. So belakang ni saiz 120 70 dalam 180 dah silap. Kalau 250 tayar batang dalam 250. Macam tu lah harga dia. Quiet, reasonable lah. Tidak terlalu tinggi sangat. Ok, jom kita naik atas. Kita lepak dulu. Sambung next video. Ok guys, kembali lagi dalam video seterusnya. Balik kampung ke Mersing. Ok, ke Pait Jauh dulu lah. Naik Pait Jauh sekarang ni dekat area nak mengadah ke Pali lah, di atas ni. Kita baru saja beli ikan. Ini alhamdulillah aku dapat jackpot RM30 10 kilo. Memang rezeki untuk kucing-kucing aku lah. Ada juga ikan makan yang boleh digunakan. Jadi memang sangat-sangat beruntung lah. Ada masa memang kalau kat pasar Pait Jauh ni kita akan dapat ikan yang agak murah. Ada masa dia tak ada ikan. Jadi kita kena beli ikan yang mahal sikit. Ok, kita on the way ke Pali sekarang ni. Minggu ni kita balik. Minggu lepas dah balik dah. Kita berjalan kat Melaka. Minggu ni kita balik lagi sebab nak berjalan dekat Kota Tinggi. Besok ada majlis kahwin sepupu orang rumah aku dekat Kota Tinggi. Jadi aku kena datang jadi driver lah. Jadi besok Ahad gerak pagi. Petang nanti lebih kurang dalam pukul 1-2 balik ke Mersing. Dan Mersing aku akan balik ke Melaka pula naik motor ni. Ok, bersama dengan Y16ZR yang mana aku sedang berkiriki nak buat apa lepas ni. Untuk lepas kita dah tukar tayar Swallow ni untuk aku punya ride Iron Bud ride. Lepas ni nak tukar apa pula? Nak tukar sama ada sprocket ataupun monoshock. Monoshock pun dah berayun-ayun ni, dah lembut sangat ni.
Tengoklah macam mana. Kalau rasa penting kepada monoshock, aku akan tukar monoshock. Kalau rasa sprocket lebih penting, mana yang lebih penting sebenarnya guys? Kalau kau rasa dua-dua penting, tukar dua-dua lah. Tapi aku tak mampu lah sebab kita ada bajet kita kan. Tapi aku lebih nak tukar kepada sprocket sebenarnya. Sebab mono ni dia macam masalah. Memang penting juga dua-dua. Cuma sprocket ni dia dah jadi macam agak tak best lah sprocket dengan rantai ni. Kita kan macam nak tukar benda tu. Okey, tak apalah, nanti tengok macam mana. Minggu depan tak balik mesin, kita akan cuci motor ni sebelum ride ke Iron Butt ride. Kita akan cuci motor ni. Baru kita boleh tengok lah keadaan dan condition rantai kita macam mana. Kalau masih okey, kita tukar mono lah. Kalau macam agak pelik je, kita tukar rantai lah. Macam tu lah lumrah orang makan gaji kan. Macam ni lah kan. Kena bajet-bajet sikit apa semua. Ok, so tak ada apa-apa sangat video ni. Sekadar video persiapan. Kita nak persiapkan motor jentera kita ni untuk Iron Butt Ride volume yang kedua guys. So siapa nak tengok Iron Butt Ride ni, korang boleh follow aku punya YouTube lah utamanya. Dan kalau tengok update-update terkini untuk gambar-gambar ke apa-apa, boleh follow Instagram. Alright. Ok, teruskan perjalanan kita, sambung selepas ini. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, settle. Kita serahkan ikan kat mak aku ni untuk minggu yang ini. Minggu lepas kita dah balik ke mesin. Minggu ni kita balik lagi. Minggu depan insyaAllah lah kot tak balik. Sebab ada lah preparation sikit lah untuk program bulan 9 nanti, iaitu half marathon di di Melaka, Aikro. So minggu depan tak balik, minggu ni balik. Besok ada kenduri di Kota Tinggi. Dan juga ada persediaan kita nak berlatih lah sebenarnya ni. Aku boleh kata tiap-tiap minggu berlatih lah. Berlatih Iron Butt ni kan. Berlatih long distance ride apa semua, menguji ketahanan tubuh badan. So far setakat nak ride ni tak ada masalah lah kan. Penting juga walaupun kita dah biasa ride, untuk ride Iron Butt ni dia punya nilai sentimental value ataupun nilai kepayahan dia tu berbeza lah. Aku dah pernah rasa dulu 1610 km dalam masa 24 jam, memang sangat penat. So pada kali ni kita buat lagi sekali untuk volume yang kedua, bawa Y16 pula. So minggu depan tak balik, so kita mungkin akan bersihkan Y16 kita ni. Kita cuci elok-elok, cuci rantai apa semua. Kita tengok kondisi rantai, andai kata boleh diteruskan untuk kita tak sampai ganti, kita akan tak payah gantilah. Mungkin kita tukar monoshock ke, macam tu. So dah masa yang sama, hari ni kita nak ride balik ke Mersing. Kita nak uji ketahanan tubuh kita. Setiap minggu kita bantai ride 500 kilo pergi dan balik. Walaupun bukan 24 jam. So at least dia dapat memberikan ketahanan tubuh lah. Utamanya bahagian pungkuk lah, bahagian punggung ni utamanya yang sangat-sangat kritikal. Bila ride jauh ni, pungkuk ataupun buntut ataupun punggung akan mengalami kepedihan yang amat. Sebab dia lebih pressure dia kat situ kan. Sebab kita duduk dalam jangka masa yang sama dah, yang lama. Tempoh yang dulu 2-3 tahun lepas kita buat Iron Butt Ride bersama dengan TNT 249S kita bawa. So far memang okey, motor sangat-sangat okey dengan superbnya. Dengan minyak hitam S-Remo, dia membantu kelancaran enjin apa semua. So kali ni kita pakai 116, kita pakai juga S-Remo. Kita akan pakai untuk 1610 km. Potensi dia kita akan uji ketahanan minyak hitam itu, ketahanan enjin dengan minyak hitam S-Remo sampai dalam 60 untuk berjalan lebih daripada 24 jam ataupun dalam 24 jam sejauh 1610 km. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan. Itu saja yang boleh kita kongsikan dalam video pada kali ini kan. Mudah-mudahan dia dapat memberikan gambaran untuk next ride nanti macam mana, apa aku akan hadapi dan apa aku akan buat nantilah insyaAllah. Teruskan perjalanan kita, sambung selepas ini guys. Dalam persediaan ride Iron Butt Ride volume yang kedua.